So actually buat BE ni just kerana anti ditimpa dengan lebih daripada 10 sakit. So selama 18 tahun nanti berulang alik ke hospital. Bila dah sakit, bila dah you berubat mana-mana, and you pergi specialist, you pergi ortopedi, fisiologi, neurologi, oftalmologi, semua GG kat hospital tu, sehingga menyebabkan nanti kena retire awal. So bila retire awal 1 tahun 4 bulan nanti duduk kat rumah tu macam no life. You tak boleh buka lansir, you tak nak keluar. So apabila seseorang, my bestie, introduce dengan Alora yang tak beritahu apa itu Alora. So Aunty beli je, taklah, sebab my friend tu dia cakap Aunty memang tahu dia 3 tahun dia solat kat kursi. So dia cakap within 10 days dia boleh berlari naik tangga pergi ke atas. So sebab tak tahu apa benda, Alora kata Aunty pakai je. Selepas dia jumpa produk, kita tahulah, tak payah cakap banyak, tengok Aunty telah sangat sihat. Sihatlah makin bulat. cantik. Alright. So macam mana Aunty decide untuk buat BE? Okey. Pertama, atas dasar tanggungjawab. Kerana hidup kita ni bukan untuk kita semata. Hidup kita ni untuk orang semua. Sebab apabila you dapat nikmat kasih sayang Allah, kesihatan, why not you beritahu ke orang, I dah sihat, you tak nak sihat ke? So just kita berkongsi je. So bila kita berkongsi, kita berjumpa orang yang sakit, yang subhanallah pada kita rasa kita sakit, orang lain dengan kanser, dengan stroke, macam husband masalah stent, blood clot, lepas tu masalah CKD stage 5 my husband. So banyaknya Allah dah bagi nikmat kat kita, dah sihat balik. so tak boleh ke kita buka mulut cerita ke orang, produk BE ni bagus, seluar ni bagus, kita just share je free of charge. Penat kan Aunty? Kalau orang selalu cakap penat lah, malas lah nak keluar-keluar jumpa-jumpa orang ni. Sebenarnya apabila you dapat satu testimoni yang awesome, katakan stroke 10 tahun boleh bangun, 10,000 rejection, bagi saya makin kuat. Sebab saya nak tolong yang satu tu, Masya Allah. Macam husband kan, daripada stage 5, so macam mana CKD stage 5 boleh pergi ke stage 2, stage 3. Allah dah bagi nikmat tu. Saya rasa kalau saya tak sebarkan, saya rasa tanggungjawab saya tu tak nak ke dapat pahala pasif. Kita kat BE kita cakap pasal passive income. Tapi bagi Aunty, umur Aunty nombor 3 ya. Tengok cantiknya orang umur nombor 3. Nombor 3. So saya akan kejar pahala pasif lebih daripada pahala income. Apa salahnya kan? Yolah. So satu, atas dasar tanggungjawab ya. So nombor 2, saya nak bantu ramai mereka-mereka yang memerlukan produk-produk yang sangat hebat di BE International ni. Ya. So apabila you bantu, you dapat sesuatu, orang kata kegembiraan. You happy tau. So bila you happy, tak ada masa nak fikir pasal benda yang negatif. Percaya. And then benda ni you boleh apply dekat hidup you, dengan anak you, dengan cucu you, sebab ada ramai cucu. So bila you apply macam tu, always positif. So tak ada benda yang mustahil dalam hidup. Tapi you kena positif. You tak boleh cakap tak apalah, saya dah tua, saya tak payah cari apa-apa dah, saya nak pergi masjid, sebab BE ni adalah hablum minan nas. Ingat, you bukan hablum minallah sahaja, you kena juga hablum minan nas. Ya. So